YouTube. Lama kan kita tak bersiaran. So hari ni kita sebenarnya ada program ride Hari Raya nak pergi Genting. Yang ride dulu. Itu dia harga minyak sekarang. 100 dapat 18 liter je, Mat. Makan modal, makan modal. Nanti aku ambil lagi. Wah, ini untuk off-road. Alah. Off-road ini. Kita ada 2 jam bagi nak Arwi. Kita nak ride motor, bukan nak main off-road. Oh, hari ni betul-betul mencabar. Ha? Alamak. Dia dah lama tak masuk. Apa wiper sangkut ni? Ada. Oh, okey. Dia dah lama tak on YouTube. Hari ni makan dia. Ni makanan ni. Oh, ini hari off-road oh. Bismillah. Okey. Terus. Naik, undur. Naik je. Oh, lama. Dah lepas. Oh, lepas. Api. Ini je sejam oh. Betul-betul off-road ni. Ha? Aku nak ride motor. Apa ni? Yang kita minta lah yang dia bagi. Konten ni lah kan. Betul. Tapi hotel dia mahal tu. Dapat hotel ni pun dah power. Jangan cakap dalam tu. Dah. Ada. Kita nak ride dengan Hafiz Jan. Dia bawa Ducati, Mat. Ha? Bawa tu. Oh. Ya. Bro. Push. Ada tadi dah hidup ah. Ini bawa betul Ducati, ada dry clutch. Ha? Ini boleh ikut Ducati ni, ada dry clutch. Bunyi boleh ikut. Pergi belum tentu. Good. Okey, kita dekat BSP RP pertama. Good morning YouTube. Bapak dia. Okey, orang masih mood raya kot. Selalu sini penuh ni. Tapi orang masih mood lemang. Kita je mood ride. So biar sikit tapi ada lah kan. Tenang sikit. Hari ni kita bawa Wiseco Monster. Ini orang kuat. Okey, cerita sikit. Apa kita buat pagi-pagi raya ni, Faiz? Okey, di pagi raya Sabtu Ahad ni, kita akan ride ramai-ramai naik ke hotel tertinggi, altitude tertinggi di Malaysia. Malaysia Malaysia tau. Kalau Hard Rock dia pula Asia Tenggara tertinggi lah. Maknanya nanti motor kita akan parking di tempat paling tinggi di Malaysia. Yes. Alright. So korang tunggu Beberapa nanti. biji ni lah. Motor ni semua naik atas tu naik apa? Naik lift ke? Tarik ke macam mana? Nanti tengok sini. Okey, nanti tengok sini. Sampai terbang. Naik drone. Naik drone. RB 2 kat mana? Petron Genting Kat atas ah. Bukan gotong apa? Atas terus ah.
kita dah sampai dekat Petron. Kita sampai kat Petron. Motor semua dah sampai. Masalahnya kali ni aku kena ikut Ducati, Hypermotard, Ducati apa, Street Fighter, kena ikut Ducati Monster, kena ikut KTM 690. Mana otak dia? Awak motor kat berjaya. Kecoh lah man. Kecoh tayar pun okey, tapi tak sempat nak panas lah. Janji sampai atas lah kan. Sekejap lagi kita nak naik ke hotel tu yang tengah terbangkan drone. Tu dia Mat. Carbon fiber. MotoGP punya disc Mat. Ini bukan pening galih, pening pala. Ducati Street Fighter. Oi, boleh tak oh. Alamak, dah sampai. Dah sampai. Dulu Ducati ni daripada Itali nak duduk sampai Malaysia, dia naik lift juga. Floating. Air kecil je lah. Air siap boleh tongkat tau. Okay, kita dah sampai tingkat 50. Wow. Bila dah habis kabus tu nanti, kita boleh nampak lah kita tinggi kat mana. Tinggi Mat. Event dia dekat sini. Nanti motor-motor semua pun parking macam ni. Kita berada di atas awan. Ni kalau sunset lawan nanti lah. Nanti petang Tapi kalau ada kabus biasa dia tu. tak ada Dia memang sunset Dia ada sunset dengan sun pagi lah. Bawah tengah hujan. Kita kat atas tak hujan. Hujan bawah, kita kat atas. Berapa ribu altitude ni? 6,000 lebih. 6,000 6,600 plus lah. Macam aku pula betul. Beri sepatah dua kata untuk welcome pada kita punya rider dan juga menerangkan apa sebenarnya ada yang menarik di Windham Ion Majestic. Okay, selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penunggang-penunggang motor besar. Saya memang sangat-sangat memberi support untuk penunggang-penunggang motor besar ni. Saya jumpa Abang Rudi tadi ya. Saya peminat Abang Rudi BTG. Saya peminat awak. Bukan geng Daku Bini ya. 600 feet above sea level. To give you guys a bit of an idea, the only other venue in Malaysia that you can enjoy my view and my facilities would be in Mount Kinabalu. But I think not many people can bring your bikes up there, right? Yeah. Alright, beautiful. To give you, I don't want to drag this very long. I'll just give you guys a bit of a run through. What are you going to do and what you guys expect from today? So today, basically, once you guys have settled in and once we are done with the introduction, I'll bring you guys around to give you a tour of the hotel itself. Currently, we are at our rooftop. To give everyone a bit of an idea, you will have access to the rooftop right until 8 p.m. today. At 5 p.m. or 5:30 p.m, I would recommend everyone to come up to enjoy the sunset that you can see. So just untuk pengenalan untuk korang yang tak tahu, CXF adalah pengedar minyak hitam dan juga pengedar tayar jenama Atlas. So
untuk layar endless masih belum masuk di Malaysia. Kenapa kau buat pagi-pagi ni? Ha? Cerita sikit. Tunggu apa ni? Tunggu apa? Ha? Tunggu jap, tunggu jap. Tunggu jap. Tak ada lah, tak buat macam Hotel Windham Air Majestic. Ha. Tengok background aku apa. Gila man. tengok apa? Tengok apa tekan atas. Oh, dekat. Lift paling laju dekat Malaysia. Ni harga Lambo Harga Lambo dia. Tapi kontak kamu. So kita nak balik lah kan. Perpisahan bermula bila dua hati yang kehendaknya tak dituruti. Kita dikatakan pasangan bahagia, kini terhapus juga. Hola. Semula. Bila angin tiup muka kau, bila angin tiup rambut kau,
Cakap pun kau bukan faham. Tak faham tak apa, tahu pun okey. Cepat yang nyanyi. Nyanyi lagu tadi. Nyanyi lagi. Bila memang kau tak bisa bersama